Dah sampai Taman Ekorimba Taman Kenaboi. So di sini adalah mercu tanda utama. Kalau kita tengok dalam TikTok, jambatan gantung. Kita tak pergi inilah Lata Kejang sebab tu perjalanan yang jauh. Jadi kita pergi Lata Berungut. Katanya sejam jalanan. So seperti apa yang dikatakan, ada tapak kemah kat sana. Ni yang dikatakan seberang sungai. Apa air dia? Air yang paling atas ni sebenarnya kawasan-kawasan ni. So ada tapak kemah. Rasa lagi murah kot kalau anda jabatan hutan ni. Tapi kena mohon permit ke apa ke. Tak tahulah macam mana prosedur kat sini. Nanti kita balik kita tanya. So dah sampai papan tanda Taman Negeri Kenaboi tu. So memang lengkap tapak kemah kat sini. Lebih baiklah daripada tempat tu kan. Tengoklah, rupanya ni pasir kan, pasir rata. So ada kemah, ada 1, 2, 3, 4 ni. Rasa siapa cepat dia dapat. Kat sana ada tandas perempuan, tandas lelaki. Dan yang penting ada air bersih dan ada elektrik daripada TNB, bukannya solar. So ada pokok buluh. Tapak kemah ditandakan dengan P1 sampai P9 dekat sana. Tu. So kita tengok kawasan yang dekat bawah tu. Pergi sana jom. Tandas elektrik by TNB. Ada chalet tau. Chalet kecil belakang. Tapi itulah, kadang-kadang seperti apa yang Encik Ranger tu kata, kurang promosi. So kita promosilah tempat-tempat ni. Ni jeram yang paling atas lah. Ada atas lagi, nanti kita pergi. Air deras. Lepas tu cetek je paras buku lali. Lagi sekali. Lagi sekali. Selamat tinggal itu. Hashtag Mahera. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 100 meter. Satu dan bisa naik motai. Taman Negeri Kenaboi. So seperti menjawab soalan yang saya tanya dalam TikTok, boleh ke tidak bawa motor, sebenarnya tak boleh. Walaupun dalam trek tu jalan tar, untuk pergi ke Lata Dinding tu jalan trek dia jalan bertar. Jadi kalau dibenarkan bawa motor, nanti akan ada isu maintenance dekat situ. Yang hanya boleh adalah orang asli saja. So kita tak tahu mana satu jalan, sama ada jalan ke sana atau jalan ke atas untuk pergi ke Jeram Berungut. So kita search. Ni member tengah tengok map. Yang ada kawasan tapak perkemahan je tadi signboard. So sementara kita tengok map, kita round-round dulu.
So di belakang tu ada dewan, dan di sini ada tandas lagi. Boleh buat presentation kat situ. So kita teruskan perjalanan. Tengoklah sejauh mana yang kita boleh pergi. So kita teruskan perjalanan. Keadaan hutan ni penuh dengan pokok buluh dan ada penanda. So kita berada dalam trek yang betul lah. Dan ada terdapat kesan tayar motor. Namun kena berhati-hati dekat sini sebab banyak simpang-simpang yang tak bertanda. Jadi perhatikan tanda-tanda tayar yang berikut lah. So dengar macam dah macam dah nak dekat. Macam ada deruan air. Kita tengoklah nanti. Jumlah perjalanan dalam 20 ke 25 minit perjalanan. So kita berehat dekat sini sekejap sebab baru jam 11.30, baru 30 minit perjalanan. So inilah salah satu jeram. Tak tahu ni jeram apa. Kita namakan dia anak jeram berungut lah kot. Air pun bersih, jernih. Boleh masak bubur ayam cendawan dekat sini. Apa-apa pun kita rehat dulu, minum 3-4 minit baru kita teruskan perjalanan lah. Okay. So pencarian jeram berungut tak kesampaian sebab kita kekeliruan tanda. Namun inilah jeram yang tadi ni. Pun air bersih. Dan ambil masa setengah jam untuk naik ke sini. Jadi papan tanda pun tak ada. Jadi kita patah baliklah ke tempat asal. So kita berhenti rehat, masak bubur dan masak teh-o. Dan rasa boleh mandi kot. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ketiga saya di Kenaboy Adventure Camp. So beginilah pemandangan pada waktu hari ketiga. Air macam semakin kuat. Pas malam pun hujan sebenarnya, hujan yang renyai dekat bahagian gunung sana. So macam biasa saya akan review berdasarkan beberapa kriteria, iaitu kejernihan air, kemudahan apa yang ada di campsite, dan apa yang disediakan dan apa yang boleh ditambah baik. So kelebihan yang terdapat dekat Kenaboy Adventure Camp ni adalah yang pertama, senang akses jalan tar daripada jalan utama daripada Kampung Cenah tu. Kemudian ada signboard yang bertanda Kenaboy Adventure Camp, kemudian menurun ke bawah
Kedua, CO campsite yang sangat okey, respon dengan begitu cepat dalam WhatsApp. Ketiga, apa yang baik adalah inilah campsite yang menyediakan fly sheet sekali dalam package. Biasanya ada plug point, base dengan tu je lah kan. Tapi yang ni siap dengan orang kata fly sheet. Namun bila kita pergi ke campsite yang lain, ada juga campsite yang menawarkan fly sheet juga, tapi dengan harga yang berbeza-beza lah. Okay. Dari segi kejernihan air, saya boleh katakan air dari segi kejernihan berdasarkan pemerhatian adalah 8/10. Boleh diminum tapi dengan syarat dimasak dengan sehingga mendidih. Okey, apa yang perlu ditambah baik? Okey, sebelum tu, campsite ni ada surau, ada tandas, ada tempat mandi, sangat lengkap. Satu di bahagian sana, satu di bahagian sana lah. So ada kat sana tu ada 3 bilik air dengan 3 shower. So apa yang perlu ditambah baik adalah yang pertama base camp. Base, mempunyai tapak base tu kalau diletakkan batu halus-halus seperti di Taman Ekorimba Kenaboi tu adalah sangat elok lah. Sebab tapak base tu berbatu-batu. Jadi kalau tak ada tak ada ground yang nipis, kaki pun akan rasa tajam lah. Yang kedua, seolah-olah macam kita camping kat dalam kebun lah. Ada pokok pisang, ada macam-macam lah. Dan tak seliputi dengan pokok-pokok. Jadi tengah hari akan rasa panas. Walau bagaimanapun malam yang risau memang sejuk. 2 malam kat sini kita orang kata memang malam sangat sejuk lah. So yang ketiga, tak ada yang lain kot. Cuma itu je 2 yang perlu ditambah baik lah. Ketiga, bagus juga kalau campsite CO datang melawat base camp kan. Tanya khabar siapa daripada mana kan. Ini panjang kita orang 3 hari 2 malam pun tak ada dekat sini. Kita orang pun tak tahu mana satu campsite owner. So itu je lah apa yang perlu ditambah baik. So dari segi harga agak mahal lah. Yalah, tempat pun dah ternama, review dalam TikTok yang bagus-bagus. Pada saya agak mahal lah. Apa pun itu je lah yang perlu ditambah baik. Moga pandangan saya diberi perhatian lah oleh CEO yang menjaga campsite ni. Apapun overall, campsite ni tepi sungai, air deras. So korang pada bila-bila masa korang boleh mandi. Dekat dengan Gunung Besar tu, pagi-pagi korang boleh hiking. So apa nak dikatakan, campsite ni memang okey lah. So kita nak kembali balik. Jumpa lagi di sesi next video yang akan datang. Jangan lupa like, follow dan subscribe untuk menambahkan lagi semangat untuk saya berkarya di dalam Nordi Official ini. Okay, bye.